Hai guys, so sekarang saya berada di private estate bungalows di Shah Alam. Okay guys, hari ni aku nak bawa korang tengok satu bungalow yang sangat besar dekat Shah Alam. Okay, area dia sangat eksklusif, dikelilingi oleh private forest, Bukit Cerakah kat belakang. Okay, belah sana kawasan yang phase 1, maknanya rumah yang before this. Sekarang kita launch second phase, 13 unit sahaja. 13 unit sahaja yang lebih besar dan lebih design yang lebih improvise daripada yang lama punya. Okay, first kita tengok belah depan. Ni dia punya living room, ni dia punya posh area, sangat besar, boleh fit 3 kereta. Driveway kat sini. Okay, boleh tambah lagi 6 biji kereta. Okay, you ada land juga dekat sini. Okay, besar ni kalau nak buat swimming pool ke landscape pun tak ada masalah, sebab belah sini kalau ada lagi space nak letak meja ke apa whatever, belah sini boleh. Ni ada lagi platform untuk korang masuk ke dalam living room terus. So before masuk ke dalam, aku nak bawa korang view belah luar dulu. So depan ni dia ada sangat besar, tanah yang sangat besar, driveway belah sana, posh belah sana. Okay, from there to there, okay, dia very ikut berubah-ubah mengikut land size rumah. Sebab land size kat sini semua berbeza-beza, daripada 7,000 lebih square feet sehingga 11,000 square feet. So ada yang macam ni yang common punya, okay, daripada sini sampai sini, okay, dekat 40 kaki, so sangat luas lah. Okay, belah tepi ni lebih kurang 2 meter lah daripada dinding rumah sebelah. So kita kat sini semua bertangga, maknanya rumah sebelah ni dia rendah lagi daripada rumah yang ni. Ni to provide security dan juga privacy. So in terms of keselamatan jugalah, sebab bila kita buat bertangga, risiko untuk tanah runtuh ke apa lebih rendah. And then kita boleh buat mitigation. Untuk air mengalir apa semua lebih mudah. Daripada landai macam tu kita terus buat rumah kan, kita kena tanggakan dia dulu. So ni untuk bagi lebih keyakinan kepada struktur rumah lah, structure integrity. Okay, ni semua tingkap ke dining, tingkap ke kitchen. Okay, saya nak bawa tengok belakang dulu. Okay, kitchen area. Sudah ada lagi space kat belakang ni. Daripada sana, all the way sampai sini, dalam 15 kaki. Okay, bukaan dia. So, korang ada banyak tanah korang nak buat landscape ke. Okay, ni adalah open yard dia dekat belakang. Tu maid's room, dia punya toilet. Sini masuk ke kitchen. So, sini kan, you guys tengok is open right, terbuka. Okay, kat sini semuanya individual title. So, korang nak tutup ke, korang nak ubah cat colour lain ke, okay, nak ubah design, no problem. Okay, ni. So, korang tengok. Rainwater. So, yang air-air yang belah luar untuk kegunaan common ni semua, kita pakai rainwater harvesting lah. Untuk jimatkan air owner. Sebab kita bahagian bukit. So ke area sini sangat tenang. Okay, udara dia sangat bersih. Kalau pagi dan malam tu sangat sejuk. Boleh dengar bunyi burung-burung. Okay, tanah sini okay, dia lagi lebar daripada yang belah sini tadi. So belah sini dia lebih kurang daripada sana all the way sampai sana 20 kaki. So kalau nak buat swimming pool ke, okay, berapa meter, 10 meter punya swimming pool pun tak ada masalah. Daripada sana sampai sini. Sini adalah guest room. Jadi dia punya sliding door, dia boleh open terus keluar ke sini. Okay, ni belah tepi pula. Di other side. Nampak? Rumah sebelah dia tinggi lagi belah sana. Sebab bertangga. And then kita boleh buat mitigation lah untuk air keluar, air mengalir semua belah depan. So belah sini 2.5 meter. So clearance let's say 2.5 kan. Lebih kurang 5 meter lah daripada rumah sebelah. Ni ada lagi satu sliding door. Daripada dalam ada lagi satu entertainment room. Alright. So guys, jom kita tengok dalam dia pula macam mana. Okay, ni adalah entrance dia. So entrance pun pintu yang sangat besar. Okay, depan foyer pun besar. Sini ada satu utility room. Okay, jom kita tengok dalam. Okay guys. So dalam dia entrance pun sangat besar, sangat luas. So usually sini you boleh buat macam entrance arrival punya statement lah. Family portrait, and then you can put your deco punya meja kan. Barang-barang daripada Itali ke Bali. And then over here, you boleh buat macam you punya arts area. Okay, boleh letak you punya arrival punya statement. So orang masuk daripada sini kan, dia akan nampak
good impression bila masuk rumah tu. Okay, bila masuk ke dalam, okay guys, this is your living room. Sangat besar. Okay, living room kat sini, dia 2 story ceiling height. Dari bawah sampai atas lebih kurang 20 kaki lebih. Okay, bukaan dia daripada sini ke sini lebih kurang 19 kaki. Sini sampai sini lebih kurang 21-22 kaki. So, sangat besar, sangat luas. Ada sliding door kat sini. Kan? Dia connect kat luar tadi. Let's say kau nak buat minum kopi kat sini ke, kau nak tambah whatever, boleh. Individual title. So macam mana nak renovate, nak buat landscape, nak tambah pagar lagi, boleh. Okay, konsep ni ramai orang suka sebab dia bagi maximum natural sunlight. Nampak? Satu rumah jadi cerah. Okay, you ada sunlight belah sini, natural sunlight belah sini. Okay, so you punya ruang tamu tak gelap sebab ni rumah besar. So korang kena ada good natural sunlight dan ventilation. Okay, sini boleh buat dining area. Dia ada satu sliding kat sini, boleh buka terus keluar. So you punya guest datang duduk sini kan, and then you ajak makan dekat sini. Sini you boleh buat you punya dry kitchen. Okay, dry kitchen kan, nak prepare the food or what. Dry kitchen untuk just snacks or whatever. Okay, there is a little bit of area over here. Belakang masuk ke kitchen. So kitchen area pun sangat besar lah. Okay, ni kalau kau nak tutup ke, nak tambah sliding door, folded door, boleh je. So sangat besar, nak 2 hood and hob pun tak ada masalah. Natural sunlight, ventilation. Okay, ni. Okay, pintu ni. Dia keluar ke dia punya yard tadi yang kita datang daripada belakang kan. So you boleh buat lu punya laundry sini, your maid buat laundry kat sini kan, sidai baju kat sini. Then dia open terus. Sebab dia punya maid's room kat sini. Maid's room dia kat sini. Ada satu utility room juga dalam maid's room. Okay, ni dia punya bathroom. So ni entrance ke kitchen. Let's say lah masa korang ada guest kan, and then you punya maid sampai bawa grocery dan sebagainya, you bolehlah masuk ikut tepi, okay, pergi belakang, masuk sini, terus masuk bilik dia ataupun masuk kitchen. So benda ni to give privacy kepada owner dan juga guest jugalah. Sebab neighborhood kita ni semuanya adalah orang-orang yang elite, okay, daripada pelbagai background. Sebab sini kawasan dia adalah kawasan yang private, gated, guarded, individual title, dan dia kawasan dia a little bit secluded daripada main area. Sebab biasanya orang-orang macam ni dia prefer privacy. Okay, orang tak lalu lalang, tak ada bunyi motor, okay. And then diorang prefer juga sebab dia individual title dan big size. Okay, biasanya sekarang kalau korang tengok banglo kan, dia 4,000 lebih square feet je. Kat sini minimum 6,004, and then sekarang ni development semuanya strata title. Strata title means korang tak boleh renovate apa-apa lah, dalam sahaja. Luar tak boleh kacau langsung, even dalam apa semua nak buat pun kena minta approval management. So kalau macam ni individual title, korang nak buat apa, up to you. Okay guys, so tadi sana living room semua, entrance kat sini. Okay, jom kita tengok bilik pertama kat bawah ni. Okay guys, bilik pertama. Okay, dia buat playroom. Korang juga boleh jadikan macam entertainment room sebab dia luas. And then dia ada satu sliding door kat sini. Okay, nak buat mini theater ke pun boleh. Okay, bilik dia sangat besar. Shared toilet over here. Belakang you ada satu guest room. Okay, guest room dia memang best. Bilik sangat besar. Ada sliding door pula pergi ke belakang. Nampak? Boleh enjoy all this view. So ni bilik kat bawah ni, dia ada their own attached bathroom kat situ. Okay, bilik yang besar-besar dia akan ada juga plug point dekat lantai. Sebab from here to here sangat panjang tau. So kita faham jugalah sometimes you nak buat design apa kat sini, nak letak dressing table ke apa. Sebab dia besar, you tambah California King pun tak ada masalah.
So kita kena dekatkan sikit kalau tidak terlampau jauh. Okay, pintu belah sini, jom kita naik ke atas. Okay guys, see dia punya tangga. Kalau you guys tengok tiles ni, okay, tiles ni sebenarnya dia adalah 2.7 feet times 2.7 feet. Ni bukan 2 times 2, 2.7. So tiles dia sangat besar. So jangan kira tiles 248, bukan, 2.7, 2.7 dah 5.4. Okay, bila naik tangga, kita pakai tiles juga. Sini je kita pakai kayu. Sebab kita tengok rumah-rumah lama sekarang, mana yang pakai lantai kayu kat atas kat tangga, memang kembang after few years. Tambah kawasan macam ni yang ada hutan, maknanya dia punya humid tinggi. So kita ada kat sini glass. Okay, glass window to give you maximum natural sunlight. Okay, saya pusing balik Nampak? So tak adalah gelap tangga tu. Okay, tak adalah gelap and korang punya rumah akan appears more spacious. Bila naik atas ada satu living room dekat tengah-tengah ni. Okay, living room with big windows over here. Okay, boleh tengok ke depan jiran. Kita punya projek pun akan siap this year. Dan mungkin korang akan dapat kunci next year, early next year. So ni living room ke atas. Kita pergi tengok bilik nombor 2. Bilik nombor 3 dah. So kat atas ni bilik nombor 3. Dia punya toilet. Okay, tingkap belah sana. Okay, yang ni mesti korang tertanya, kenapa ada tingkap belah dalam pula? Okay, jom kita tengok. Okay, tingkap ni menghadap ke ruang tamu. Ini tingkap ni pun dia dah tinted to give you privacy a bit lah. Dan juga nak bagi natural sunlight masuk. So kalau dua ni sahaja, okay, and then belah sana ada jiran. Kalau buat tingkap besar, korang akan nampak jiran sebelah lah. So dia buat macam ni. So belah sini, belah dalam, and then dia dah bahagian tinggi. So tak adalah nampak orang direct ke bawah. Okay, to give you privacy dan juga natural sunlight. Sebab kalau you guys bayangkan ni dinding, gelap ni dinding. So apa yang developer buat? Dia buat more windows. Okay, ni bilik keempat. Okay, bilik keempat. Okay, dia punya toilet. Walking wardrobe. Sebab kita dah ada dinding to separate the area. Belakang baru bilik tidur dia yang sebenar. Ni best sebab view dia lah. Nah, memang cantik. Korang bayangkan dia punya backdrop rumah adalah hutan simpan. Okay, dekat bukit pula tu. So udara bersih. Okay, dia akan lebih sejuk, angin lebih kuat. Dan bunyi-bunyi nature lah, bunyi burung kan, bunyi-bunyi sangat tenang. Ni bilik yang ke-4. Jom kita tengok bilik yang ke-5 pula. Bilik yang ke-5. Okay guys, bilik ke-5 ni best. Dia punya bathroom sangat besar. So ada juga bawah punya plug point. Okay, ni dia punya tingkap panjang terus. All the way sana sampai sana. So kat sini kau boleh nampak every rumah dia mesti ada bertangga. So mana tak sama level dengan rumah sebelah. Okay, ni nak to provide more reinforce of dia punya tanah lah. Kalau dia landai je dia terus buat rumah, okay, risiko untuk tanah runtuh tu tinggilah, landslide. So bila dia buat macam ni, dia mengurangkan risiko. Dan juga dia senang untuk buat mitigation untuk air. So air tu kita senang alihkan pergi ke longkang dan sebagainya. Dan juga reinforce the tanah. Okay guys, ni adalah master bedroom. Okay, walking wardrobe dia lebih besar. Okay, kiri kanan boleh buat ni, boleh buat full sampai hujung. Berapa ni? 2.7, 2.7, 2.7, 2.7, 2.7. Belah sini pun boleh buat lagi. Sana boleh buat dressing table. Okay, belah sini you punya master bathroom. So kalau master bathroom, dia besar lah. Okay, sink area lebih besar, lebih lebar. Ni area ni pun lebih besar. Shower, belakang you ada dia punya master bathroom saja yang ada bathtub. Okay, saya reverse balik tengok dia punya kawasan. Sangat besar. Sebelah je dengan walking wardrobe. Yang lepas mandi, terus siap-siap kat sini. Dan only korang masuk ke
Master bedroom. Okay, sangat besar. Okay, sangat besar. Okay, you akan ada pelantai punya plug point. So aircon point semua kita dah bagi. You guys pasang aircon je. Okay, master bedroom best dia ada balcony. Okay, ada sliding door ni. You boleh keluar. Alright. Okay, pergi ke luar. Sebab okay, korang tengok sliding ni. Okay, ni semua sliding blind nama dia. So korang boleh buka dia. Okay, twist buka. Saya tengok dari belakang benda ni to give you privacy. Okay, mungkin korang rasa tak nak open kan, nak ada privacy kat dalam. Korang buka sikit macam ni pun boleh. Tutup terus pun boleh. Korang nak bagi cahaya masuk, buka semua. So belah sini ada lagi space kan, kalau nak buat coffee table, tempat chill healing. Kat sini is the balcony lah. Okay, glass railing balcony. Okay, boleh nampak ni jiran-jiran kat sini. Belah sana tu semua phase 1, yang lama punya phase 1. So kita sekarang phase terbaru, phase 2. Nampak dia bertangga. So dia dah max dah, takkan ada rumah lagi kat atas ni. And then kalau korang tengok, even the tanah pun telah ditanggakan. Okay, dan we provide mitigation. Air dia akan masuk ke bawah ni, pergi bawah. Okay, all the way ke bawah lah. Sebab kita nak make sure kat sini you guys lebih selesa dan comfortable dan yakin juga dengan dia punya design. So sini sebabnya bawah ni longkang besar ni untuk alirkan air. Bawah ni kita dah tutup dah ni. Mitigation untuk alirkan air-air whatever kan. So benda ni untuk kurangkan risiko landslide. So korang tak payah risau bab tu. Area ni memang area private. So korang tak akan jumpa lah. Okay, marketing untuk projek ni online dekat Facebook apa semua tak ada. Sebab dia memang caters untuk elite buyers. So jiran-jiran semua pun daripada pelbagai background yang you boleh katakan elite lah. Okay, mostly pun beli through referral. Maknanya referral ni, let's say one of them dah beli, lepas tu dia cerita kat business partner dia ataupun kenalan-kenalan diorang, diorang akan refer beli sini. Sebab area sini lebih privacy lah. Sebab if dia tak terlampau famous, you akan senang in terms of tak banyak perhatian. Okay, privacy dan juga security. Mostly orang yang duduk sini memang sangat-sangat pentingkan privacy, security. Diorang tak nak lah nak show off kat dalam je. And then community dia pun very friendly, berbagai background, dan yang penting size besar dan individual title. Okay, kondo pula. Banglo sekarang, kalau korang tengok, korang boleh check lah. Banyak diorang launch adalah zero lot banglo. Zero lot banglo ni maknanya korang tak ada tanah pun kiri kanan. Ada sikit je lah, berapa kaki, mungkin 2,5 kaki, betul sebelah rumah lain dah. So bila dia buat macam tu, kecil lah. And then strata title. Strata title bermakna korang tak boleh buat apa-apa dekat struktur rumah. Tak boleh ubah apa-apa daripada luar. Even nak renovate dalam, kena minta permission. Okay, tak boleh semua nak pecah dinding sana sini, tak boleh. So kat sini individual title. Okay, biasanya orang dah beli price point 2.8 million ni dengan size 6,400 ni, dia ada dia own preference. Design dia macam mana dia nak rumah dia. Okay, so kat sini korang boleh buat. Nak pecahkan, nak besarkan. Okay, nak tambah lagi extension, nak tambah swimming pool, nak ubah landscape, nak tukar cat, semua boleh. Okay, and then size dia sangat besar. Banglo sekarang korang boleh check mana launching mesti dia punya size 4,000 plus sahaja. 4,000 plus. Kat sini paling kecil adalah 6,004 up to 7,100 square feet. Dia punya land size pula daripada 7,500 square feet up to 11,000 square feet. Okay, layout dia semua lebih kurang je. Cuma yang perbezaan build up tu mungkin dekat bilik ni besar sikit. Okay, ruang tamu ni lebar sikit. Tapi layout dia sama. Yang bezanya adalah land size. Okay, sebab kat sini you guys boleh tengok nampak macam ni. Ini kira special lah. Odd shape punya land. Dia ada extra land belah sini. Okay, yang corner lot ni
Pun dia odd shape, dia ada lagi extra land. Ini normal. Yang sekarang ni pun normal. Tapi yang sebelah ni dia ada panjang sikit sebab rumah dia ke belakang sikit, dia ada extra land kat belah depan. Tu bezanya dekat land size dia. So kalau korang berminat untuk viewing this property, a very exclusive and private neighborhood, gated guarded. Korang pun ada clubhouse. Okay, ada juga facility clubhouse dan juga private lake. Okay, private lake tu memang literally what we call firefly punya lake di dalam kawasan sini, gated guarded. So korang dah tak payah pergi public punya park. You have your own park, you have your own private forest kat belakang. Okay, you have your own private neighborhood. Individual title, big size. Kalau korang nak viewing, harga bermula daripada 2.8 million, boleh contact saya sekarang.